Panggilan ujian psikometrik pembantu hal ehwal Islam Grade S1 dah keluar. Ujian akan berlangsung pada 28 Julai 2026 bagi calon semenanjung di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kekosongan sebanyak 27 manakala calon simpanan seramai 81 orang. Jadi jangan masuk ujian dengan persediaan yang sekadar cuba nasib saja. Antara teras yang lazim dinilai untuk jawatan ini adalah integriti dan amanah, disiplin serta pematuhan peraturan, kesabaran dan kestabilan emosi, kemahiran berkomunikasi, sikap membantu dan prihatin, kerjasama dalam pasukan dan juga komitmen terhadap tugas dan perkhidmatan awam. Jom tengok satu contoh soalan. Saya mudah hilang sabar apabila berhadapan dengan orang yang sukar memahami penerangan saya. Cadangan jawapan tidak setuju. Sebagai pembantu hal ehwal Islam, anda mungkin perlu berurusan dengan masyarakat daripada berbagai latar belakang. Ada yang cepat faham, ada yang perlu diterangkan beberapa kali. Jawapan tidak setuju menunjukkan anda mampu mengawal emosi, bersabar dan menyesuaikan cara komunikasi ketika membantu orang lain. Tidak semestinya perlu pilih sangat tidak setuju kerana kita masih manusia dan boleh berasa tertekan. Yang penting emosi itu tidak menguasai tindakan atau menjejaskan layanan kepada masyarakat. Semasa menjawab, jangan lihat satu soalan secara berasingan sahaja. Pastikan jawapan anda konsisten dari awal hingga akhir, terutama soalan yang mengukur sifat sabar, integriti, disiplin dan cara anda berinteraksi dengan orang lain. Bagi calon yang masih belum faham cara membaca maksud di sebalik soalan psikometrik, kami ada sediakan rujukan lengkap dengan panduan, teras penilaian serta banyak contoh soalan bersama cadangan jawapan dan huraian. Untuk dapatkan rujukan tersebut, boleh klik link di bio ataupun DM Cik Su. Semoga dipermudahkan urusan untuk semua calon pembantu hal ehwal Islam Grade S1.